Di pantai timur semenanjung Malaysia, tersimpan sebuah warisan muzik tradisional yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Di kawasan jajahan Pasir Putih Kelantan, terdapat satu alat muzik tradisional yang sangat sinonim dengan identiti masyarakatnya, iaitu rebana ubi. Rebana ubi mempunyai sejarah yang panjang dan diwarisi secara lisan dari generasi ke generasi. Terdapat dua pandangan utama berkaitan latar belakang dan asal-usul rebana ubi. Baru orang cakap, rebana ni adalah dia panggil rebana umbi. Rebana umbi ni maksudnya kayu tu dia ambil di bahagian umbi, di bahagian air besar. Lepas tu tukar dipanggil kepada rebana umbi. Menurut Muhammad Nur bin Zakaria, yang lebih mesra dipanggil Pok Nur, menyatakan bahawa dahulu kala masyarakat kampung tidak mempunyai padang khas kerana kebanyakan kawasan digunakan untuk penanaman padi. Namun, terdapat satu kawasan yang dahulunya merupakan tapak penanaman ubi kayu. Apabila kawasan tersebut tidak lagi digunakan untuk bercucuk tanam, penduduk kampung menjadikannya sebagai tempat bermain rebana ubi. Dia orang zaman dulu kan, dia tak ada padang. Semua orang padang belakang tak ada padang. Jadi ada satu tempat tu bekas orang tanam ubi. Orang zaman dulu dia tanam ubi kayu makan. Orang zaman dulu. Jadi apabila tak ada tempat ni, dia pakat buat orang kampung ni, dia tahu kita main dalam pagar tu lah. Jadi apabila main dalam pagar tu, main atas ubi, jadi dekat rebana ubi. Rebana ubi juga mempunyai fungsi yang menjadi simbol dan juga kepentingan budaya terhadap masyarakat kawasan jajahan Pasir Putih. Cuma dulu kan main di majlis kahwin ataupun selepas menuai padi, dia orang main dekat padai tu. Bila kita selepas selesai dah padi di padai tu, okey, buat keramaian. Macam itulah. Dan juga ada juga yang dipanggil bermain untuk berlawan. Dua pasukan. Ada yang buat macam-macam lah, bentuk bunga, macam bentuk bunga Jawa, ataupun dia panggil bunga, orang Sakai ni dia panggil pelik-pelik kan. Dia panggil bunga awal layak. Ada bermacam-macam. Kadang-kadang dekat tengah-tengah dia punya kulit tu, contoh dia bagi nama rebana tu, satu biji dia ada bagi nama. Kalau dia bagi nama kuda perang, okey, dia buat lambai kuda. Lagu rebana ubi ni dia panggil lagu kubah berambak, kuda perang, lagu belarok. Tapi orang muda sekarang tak ada dah yang tahu lagu-lagu macam tu. Seterusnya, terdapat beberapa langkah dalam proses pembuatan rebana ubi. Langkah pertama, proses dimulakan dengan mengikis bahagian luar dan dalam kayu bagi membentuk badan rebana ubi. Kayu pelaras digunakan di bahagian dalaman bagi memastikan setiap sisi lekuk adalah sekata mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Langkah kedua, bagi bahagian kulit kerbau jantan, kulit yang telah dikeringkan akan ditebuk lubang di sekelilingnya. Langkah ketiga, tali akan dipasang melalui lubang-lubang tersebut bagi mengikat kulit kerbau pada badan rebana yang telah siap. Namun, warisan alat muzik tradisional rebana ubi berdepan cabaran besar. Pada masa kini, kalau di jajahan Pasir Putih ni memang dah tak ada orang pembuat dah. Dia satu patutnya, si pembuat tu kebanyakan orang-orang yang lama. Bila orang lama tak ada semua, generasi muda ni tidak cuba untuk mengambil untuk buat. Sebab dia makan masa lama. Bagai tu hendaklah dimasukkan dalam hutan, cari hotel. Dia banyak proses dia tu benda melalui dia hutan. Sebagai usaha pemeliharaan, pelajar konservasi warisan telah melakukan pemeliharaan alat muzik tradisional rebana ubi.